Assalamualaikum guys. Welcome to my channel Pablo Hakim. So guys, first of all dekat video ni Pablo nak cakap terima kasih sangat-sangat untuk 100 subscriber. Terima kasih sangat-sangat guys. Terima kasih untuk bantu. Dan Pablo nak minta maaf juga sebab dah lama tak post video, lama hilangkan diri. Pablo minta maaf sangat-sangat guys. Pablo hilang bukan sebab tak nak buat dah tahu benda-benda macam ni. Cuma terlalu busy untuk study, exam, bagai kan. Biasalah student. Tapi insyaAllah Pablo akan post konten ni dalam malam ni ke esok, tak tahu lah macam mana. Tengoklah macam mana, okay. Kalau nak tahu konten ni pasal apa, korang tunggu sampai habis, okay guys. So untuk konten hari ni Pablo nak bercerita tentang satu cerita yang bertajuk Matlamat. Okay, kita fast forward je. Tajuk cerita Matlamat ni, dia punya sinopsis ataupun dia punya jalan cerita dia. Ada 3 orang sahabat. Seorang nama Pablo, seorang nama Gas dan seorang lagi nama Adi. Okay, 3 watak ni kau boleh bayangkan lah siapa yang bawa. Okay, first Pablo ni dia nak kerja dengan satu syarikat ni, iaitu syarikat macam syarikat perguna upahan lah. Tapi Pablo dia ajak member dia Gas dengan Adi ni. Tapi diorang tak nak join Pablo sekali lah. Tak nak masuk juga syarikat tu. Tak nak kerja kat situ juga. Diorang tak nak jadi pengguna upahan juga. So satu hari Pablo ni dia dapat kerja. Dia dapat satu job kena dia dipaksa untuk bunuh 2 orang kawan dia tu, Gas dan juga Adi. So satu hari dia memang terpaksa. So dia kalau dia dapat job tu dia memang kena buat. Kalau dia tak buat, dia yang kena bunuh. So satu hari dia plan. Dia terpaksa bunuh seorang kawan dia yang bernama Adi. Sebab apa? Sebab tu dah memang kerja dia kan. So dia plan rancang okey punya. Dia kena sniper daripada atas bangunan. So dia dah aim betul-betul tu, memang betul tadi. Dia pum tung tu Adi settle. Adi dah settle. Lepas tu 3 hari berikutnya dia plan nak bunuh Gas pula. Memang dia Gas. Dia nak guna gaya yang sama juga atas bumbung. Tapi malam tu dia macam kena kacau lah sikit. Tiba-tiba dia tengah aim betul-betul tu. Waktu ni Gas macam tengah bawa motor lah. Dia tengah aim betul-betul tu. Sekali ada orang pukul dia belakang. Dia pengsan dah. Orang tu pakai topeng macam ni. Betul-betul pakai topeng. Lepas tu dia pula pegang sniper Pablo tu. Dia pula tembak. Tung. Dia tembak kenalah dekat orang yang bawa motor tu, iaitu Gas lah. Tiba-tiba dia buka topeng dia, rupanya yang tu Adi guys. Maksudnya yang Pablo bunuh tu bukan Adi. So the plot tu is dua-dua masih hidup. Yang mati hanyalah Pablo seorang. So dekat situ ni Pablo nak terangkan, kalau kau nak buat jahat, tolong jangan ajak orang lain. Kau nak buat jahat, kau buat kau sendiri je. Okay, that's all for this content. Tak tahu kalau konten ni pendek sangat ataupun macam tak menarik perhatian korang ke, minta maaf sangat-sangat. Tu je Pablo boleh buat. Okay, bye bye guys. Assalamualaikum.